Sarawak kaya dengan hasil bumi, tapi di bawah Pangeran Indra Mahkota, rakyat dizalimi. Pemberontakan mula menyala. Ketika Sarawak bergolak, seorang pelayar dari England tiba. Namanya James Brooke. Dalam perang British Burma, Brooke ditembak di dada. Disangka mati, tapi tangannya menggenggam pegawainya. Takdir menyebelahinya. Beliau dapat diselamatkan. Gubernur Bonham tugaskan Brooke ke Sarawak bukan sekadar penghargaan, tapi untuk menilai potensi antimoni. Rakyat bangkit menentang Brunei. Datuk Patinggi Ali memimpin. Ogos 1839, Brooke tiba di Kuching, disambut dengan 21 das meriam. Tapi di sebalik sambutan, Sarawak masih bergolak. Pangeran Raja Muda Hashim berada dalam keadaan terdesak. Dalam keputusasaan itu, baginda berjanji bahawa jika Brooke sudi membantu, Sarawak akan menjadi milik mereka. Brooke menuntut janji. Meriam-meriam royalis diarahkan ke kediaman pangeran dan dia memberi amaran dingin bahawa jika janji itu dimungkiri, Kuching akan dibedil.